boleh belajar lah. Memang sedap. Dia orang rasa memang sangat sedap. Tinggal satu je kan? Separuh. Alamak, tak ada dah? Alamak. Apa ibu nak handphone, ibu nak call jap. Handphone yang kecil satu lagi ada. Ni. Oh, apa? Kan, dia dah garing. Lihat dia. Orang tu ni ada. Anak sekolah ni. Sempat. Tapi dah siap dah. Boleh lah kau sekarang. Tengah buat roti kacang. Patut tanya dia orang. Ada lagi tak? Tinggal botol tu tinggal separuh je bawang. Nak 10 botol. Ada bawang goreng. Nasib baik Kak Yati tu, Kak Yati Glen Girls tu ataupun Yati Kitchen tu, dia buat bawang goreng paling sedap, crispy dan sedap kan. So saya selalu order dengan dia. Ya, hai, assalamualaikum. Nanti buat tekan posting. Beg kuning. Adakah beg kuning? Kalau beg kuning kita bawa produk lah kan. Tak boleh. Okay, dia marah. Linda ada tak dalam ni? Linda, ada tak menonton? Masak apa tu? Masak roti kerca. Tak ada apa dalam kari, Cik. Macam masak kari. Okey, tengok. Dia dah kering kan? Okey, dia dah betul-betul masak kering. Saya suka masuk daging dulu supaya daging ni dia akan okey, no. Mak-mak yang mesti cium dulu. Mak-mak punya style. Dia lagi cincang. Ikan kari pap, roti kerca. Saya suka macam memanglah daging ni saya masuk supaya kita nak kasih dia masak, dia ada nampak isi dia macam ketul-ketul lah. Kalau saya buat dia apa, terus masuk masa cair tu, bagi saya lah, ini style saya kan. Tapi yang lain okey, lepas masak kuah baru masuk daging kan. Saya saja nak kasih daging tu dia macam masak sikit, so dia tak hancur. Bila masak dia nampak berketul kan. Dalam kuah tu mungkin saya rasa macam hancur sikit. Masing-masing punya style lah. Ni kerja ni boleh simpan daging. Dia tak nak beku. Saja masakkan dulu. Sehari-hari ke? Tak hari-hari. Bila saya free, macam malam ni ada usrah, lepas tu saya masak. Daging cincang, daging kisar lah, daging kisar. Kisar je lah sendiri. Atau beli yang dah siap kisar.
Nampak bila saya masukkan daging, lepas tumis dia punya rempah tu, saya nampaklah hasil dia macam ni. Kemudian barulah saya masukkan tomato puri dengan santan ya. Senang sangat masak roti kecap, senang sangat dan cepat. Cuma leceh dia, kita kena buat roti kecap dia nak kena apa tu dia. Cuma dia punya roti kecap tu nak kena bancur pun senang juga sebenarnya nak bancur dia. Tumis bawang ke? Bawang tadi saya dah blend siap-siap. Bawang putih, bawang merah saya blender. Saya blender siap-siap, lepas tu saya letak lada blender. Saya letak rempah kari babas sekali dalam bancuhan ni. Macam dalam bancuhan ni kita campur terus. Tak payah susah. Semua kita masukkan terus. Tumis siap-siap. Okay, Afwa mandi. Ustaz datang kejap lagi. Okay, kalau tak cukup nanti kita baru tambah lagi daging. Suriakan macam ni. Letakkan ni tomato tu. Sekarang nak apa kalau boleh. Pilih aku. Tak boleh lah. Tidak ada. Pakai yang ni. Itu apa siapa punya? Muhammad Nabina. Tomato puri, tomato puri. Separuh. Ya, longan sayang. Saya letak separuh. Letak dulu separuh tin. Aku nak blend kelapa. Ada kelapa? Elok ke lama ke baru? Semalam. Cepat. Ini dah pakai. Okay. Tomato puri masuk. Masak ramailah tengok. Kalau jual barang nanti semua. Masak apa? Roti kecap. Roti kecap. Boleh ke? Kejap. Nampak tak? Tengah beku. Tengah beku Ayo. Pakai panas tak? Separuh panas. Tutup dia ni mana? Saya pakai ni. Ayam cube. Satu. Pergi mandi. Garam Himalaya. Masaknya cepat je, tak lama pun. Korang tengok apa? Okey. Saya kecilkan api sementara tunggu santan sekejap. Dia. Belum. Mana yang kau pesan? Makan ni. Letak halia tak? Tak, saya tak letak halia. Apa sayang? Kak Ada naik mandi kat adik.
Oh tak apa, Afia duduk sini dulu. Okay. Kejap. Tengok Afia. Hangus tak? Pakai api kecil lah. Tak hangus. Rempah apa? Rempah kari daging. Rempah kari daging babas. Ni saya tak garam. Tadi letak basic cube, ni saya tak garam. Sekejap lagi kita letak santan. Bau dia pun dah sedap sangat. Tambah daun kari. Tambah je. Kita buat dia. Okay. Sambil-sambil tu, bawang goreng tu masa nak makan baru kita tabur ke atas. Ui, sedap sangat. Sedap doh. Hydro essence. Dapat berapa dia pertama? Okey, santan tu ambil satu biji ke satu setengah biji pun boleh. Kita ada 2 kali perahan. Perahan pertama, perahan kedua. Ni kod apa lipstick? Ni lipstick dah nak habis dah. Saya pakai tadi clay. Lipstick clay. Bismillahirrahmanirrahim. Beauty essence, parrot. Jom saya tunjuk. Ni beauty essence ni untuk apa? Untuk wanita lah. Dalaman dan luaran. Ni saya kadang-kadang minum 2 kali sehari. Kadang-kadang saya minum sekali je sehari. Untuk anda, sekali cukup. Tapi saya ambil 2 lah. Ada bajet lebih, ambil 2 ya. Sebab apa? Dia bagus sangat. Bagi ekstra tenaga, bagi... Tapi bising lah. Rasa sedap, rasa jus pomegranate. Afia ada kat situ? Bising lah ya. Okay, now saya nak masuk apa tahu? Masuk santan. Santan 2 kali perahan. Ini perahan yang pertama. Satu kotak tahan satu kotak ada 15 sachet. Kalau sebulan kena ambil 2 kotak. Ini perahan pertama. Elok. Mak memang kena begitu. Cium dulu rasa. Ini dia santan kita. My birthday January sayang. Nampak kuah dia macam ni. Nampak tak? Ya sayang. Level Queen. Oh, ni perahan kedua.
devil queen pada. Jangan percaya. Dia akan jadi pekat dan ada daging cincang. Ya. Wow, elegan tak Afia? Kita habiskan lah ya. Bismillah. Ni. Ini bagus ya. Afia ada mandi. Macam ni bentuk dia. Bentuk kita punya kuah roti kecap. Rasa dia memang sedap sangat-sangat. Ini sedap rasa kuah dia. Kita kuatkan api. Nak bagi dia menggelegak. Macam ni nanti kita makanlah dengan roti kecap. Senang je, dah siap kan? Siapa yang tengok saya daripada awal tadi, anda boleh tengok, senang je, dah siap. Sambil tu apa, mana yang tengok saya, apa Tok T makan ni? Inilah View Essence. Rahsia saya dah 5 tahun dah saya makan. Untuk tenaga, untuk kulit, untuk tubuh badan, untuk dalaman wanita, untuk usus juga, untuk awet muda. Untuk lawa lah orang kata, untuk lawa luar dalam. Ambil ni, View Essence. Ini bukan untuk kusmus-rusmus ya. Kalau untuk kusmus-rusmus kena ambil ni. Ni buat live. Kusmus-rusmus je. Ini. Kalau nak kusmus-rusmus kena masuk ni. Jap kita ambil ni. Khadijah tolong tengok jap. Jap saya masuk. Kan barang. Datuk nak air kot? Saya nak kopi ke? Okey. Alamak, mana ya? Kopi. Kopi campur lah. Mana ni? Mana ya? Tak ada lah, saya nak masukkan. Creamy up dah habis lah. Alamak. Sorry. Creamy up dah habis. Sorry sangat. Okey lah, ini je lah. Ini bukan kopi. Creamy up ni minuman coklat. Sikit lagi garam. Sikit lagi garam. Sedap ni. Itulah dah habis lah. Bring out. Tinggal kita letak garam dengan perasa secukupnya, dah settle. Sekarang saya nak buat roti. Roti pula. Kena tunjuk barang ni, nanti kena warning buyer. Dari belakang tu
Orang cakap apa dari belakang? Dari belakang macam 16 tahun ya. Itulah, makan ni. Aduh. Dia masak ni pula. Air. So, ini dah Ustaz Nordin ke? Ustaz Iqbal. Kakak pergi teman adik sekejap. Sedap sangat. Teman adik sayang. Thank you kakak. Oh sedap dah. Sedap. So sekarang kita nak buat roti dia. Karinya rasa masam ke? Sebab letak tomato puri, dia ada rasa masam, pedas sikit. Cukuplah rasa lemak-lemak. Memang enak. Sekali lagi. Sedap. Ini roti kacang. Gelegak ya. Sambil tu jom. Saya nak tunjuk pula. Ini dia punya. Ini saya punya ni. Nampak madu? Madu apa? Ini kuah. Ini roti kacang. Ini roti dia kita dah buat. Okey, sekejap Kita dah bancuh. Roti dia lagi senang sebab kita cuma pakai petong, gandum, telur kita pakai 2 biji. Khadijah 2 biji kan Khadijah? Telur. Dia macam ni, kalau sekilo tepung gandum, telurnya berapa ya? 3 biji. Ni saya pakai setengah lebih sikit suku lagi. Kita pakai 2 biji telur dengan tepung gandum, garam, sudah cukup. Macam buat crepe, betul macam buat crepe ataupun macam buat roti jala. Sebiji. Cuma yang ni kita buat macam lempeng je. Okey. Madu zuki. Oh ya ke? Tu kat ujung tu ya? Ada orang bagi. Macam ketayak, betul. So saya meniaga. Niaga tak. Okey, kalau saya meniaga makanan, macam ni okey tak? Sedapnya. Tomato puri saya letak separuh, lebihkan sikit je. Sedap. Sekarang apa yang diperlukan ialah kita nak buat lempeng ataupun roti kacang. Kuali DP yang tak melekat. Kita perlukan minyak sapi untuk kasih rata dekat dalam kita punya kuali DP sebelum kita letak roti kacang. Saya nak juga kuali DP saya je. Makan roti pawang pun sedap je, betul. Sekarang apa? Ni saya punya view essence tu. Sekarang saya buka beg kuning, tak pegang ni kan, bahaya. Okey, lagi satu kuali ni lepeh.
Saya buat kat sini lah kot. Khadijah, cuba kamu rasa. Saya rasa macam dah okey. Ini ya. Ya. Ada yang lain? Itulah. Ini paling okey. Cuba kamu rasa kuahnya. Saya rasa sudah okey. Nanti saya buat di situ aja. Ini pun saya buat kat sini. Senang. Dia tutup. Okey. Roti kerja. Ini dia. Dah masak. Ini sudah masak. Kita lagi nak masak roti kerja sini. Jamilah. Jamilah ke? Ada rasa Khadijah? Nanti saya tunjuk saya buat macam ni ya. Ni siapa yang nak? Mana ramai dua je. Okey, nak? Pas ya. Alright. Bolehlah ni Khadijah alih ke sini Khadijah. Boleh. Kamu alihkan. Dagingnya juga okey kan? Okey. Alright. Terima kasih siapa yang dah dan order. Siapa yang nak sihat cantik bertenaga luar dalam. Lagi saya punya roti kecap. Ini. Jom you all tengok saya buat ya. Roti kecap. Ini letak sini lah. Nanti kalau nak. Dan kamu dah bersediakan pinggan untuk roll sudah. Dua, apa letak mana? Ini nanti kalau nak cuak-cuak. Okey. Ini tak. Sini kan? Ni tengah-tengah. Okey, nanti dimasak. Tak. Tak kan? Tapi jangan sentuh nanti panas. Okey, ayo kita mulakan. Nampak? Ini saya punya. Sekejap kita rendahkan. Cuba kita rendahkan sekejap. Sekali-sekali kena letak ni nanti sekarang. Boleh berjual saya. Nampak tak you all? Nampak tak? Saya pakai dua kuali ni roti kecap. So okey, bismillah. Tengok ya. Look kandungnya. Bismillah. Lagi. Cantik lah. Melenggang-lenggang ke? Melenggang kan, melenggang. Yang sodok apa plastik tu ada kan? Sodok plastik tu Khadijah? Ada. Sodok plastik ada. Ini dia. Bekas tepung tadi. Sekejap
Sekejap je, nanti dia dah kering, kita angkat. Ya. Ha? Mana? Nampak dia dah mula masak. Nanti dia akan sendiri terkeluar. Bolehlah kita gulung ya, kita gulung dia nanti. Sama. Tu dia. Cantik je nanti dia. Kita gulung dia cantik. Okay, dah ready. Okay. Tak nampak. Sekejap buat kuat. Khadijah. Ibu ni. Tu, angkat kuali tu buat sini. Sekejap saya sambil nak buat ayo. Okey, kejap. Push. Tak boleh kena ni lah, kuali buat sini. Yang baru. Kamu terkena kuali ni. Ni. Oh, ni bos sudah kuali. Dah mana lagi? Lagi tinggal lagi. Macam ni panas-panas kita gulung. Ni kira garing sikit sebab saya tinggalkan kan. So dia nampak garing. Okay. Satu lagi buat sini kan je. Satu lagi. Panas. Macam ni. Nampak. Macam ni gulungnya. Ui, panas. Dia sepatutnya cantik macam ni. Ya, jangan lupa Beauty Essence ya. Ambil Beauty Essence nak cantik. Alih lah kot saya rasa. Ini masak tu juga. Ini tak. Masak. Pusing balik. You all. Patut macam ni kan? Apa sih pening. Sabar memang pening sikit lah kalau dengan saya ni kan. Masa nak masak, masa nak buat live, masa nak jual barang, memang akan pening kepala. Okay. Tapi kalau pening-pening makan ni, insya-Allah selesai masalah kita. Okay, sabar sekejap. Okay, saya buat sini. Nanti kamu sambung Mana dia? Saya nak siap. Susah datang. Bismillah. Dia macam tu je. Alamak tu. Koyak. Dia macam tu. Nanti lagi ni. So begitu. Dia cantik macam ni, dia putih. Dia tidak garing sangat. Dia pun dah masak sikit garing.
Nanti kita gunting je. Okay, macam mana cara makannya? Kamu potongnya buang apa? Daun bawang ada? Sudah dah. Saya potong. Okay, saya tunjuk macam mana cara makan dia. Essence. Minum ni. Bagi saya gunting. Okay. Saya nak tunjuk macam mana cara makan roti kecap. Ya, sebab saya pun dah nak kena end live. Sebab apa? Ustaz dah datang dah. Saya nak kena siap-siap. Nina. Sekejap. Bibi saya, kan senang kita cakap pasal bibi. Bibi tu adalah berban. Pardon. Tu. Bibi saya 63. Saya nak ke 60. Lagi 3 je. InsyaAllah. Ni start konsert ni. Daripada hari tu kan nak 60 tak dapat lagi. Ingat senang. Okay. Tapi untuk energy, untuk kulit cantik, untuk flawless, untuk putih, untuk usus, untuk kesihatan dalaman, kewanitaan, ini dia. Dah 5 tahun saya ambil ni. Sedap. Okey, jom saya tunjuk. Tak boleh tunjuk ni ke? Bahaya suka hati je saya. Okey, nak makan roti kecap macam ni ya. Sekejap. Kita akan gunting. Part ujung dia kita jangan pakai. Macam ni. Macam ni. Oh, nampak macam laksam kan? Dia lebih kurang macam laksam. Lepas tu kita tabur daun bawang, daun sup. Ya. Lepas tu kita masukkan kuah. Apa tadi ada tak? Saya masukkan ni kan kuah. Maksudnya ni bawang goreng yang sedap gila tu. Bawang goreng tabur kat atas dia macam ni. Kita makan. Sudu garpu. Jangan lupa makan ni dulu. Ni terbaik. Kita nak tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan macam ni. Sedap. Sedap amat. Sedap sangat. Ni bawang goreng Yati Kitchen. Sedap. Citizeners semua kebanyakan dah rasa dah roti kecap ni sebab Citizeners dah rasa ke? Sebab masa kita orang kumpul-kumpul saya masak ni untuk dia orang. Okay. Nak gulung jap. Nanti kuah tu saya nak tambah sikit je lagi garam. Bila makan dengan roti tu dia macam ada tawar sikit. Sedap. Apa habis ya? Datang sedap masak. Pasal Kak Zahra. Apa makan dengan nasi tau. Kuah spaghetti tu. Dia cantik macam ni. Nampak? Dia putih bersih cantik. Okay you all, so nak kena end live dah. Datuk K dah panggil. Tinggal ada sama kan. Sebab Ustaz datang. Ni roti kecap. Umi tadi tanya. Dah masak belum? Buat apa? Buat roti kecap dah tengok. Wah. Tinggallah pakai buat dia satu sikit.
Resepi lempeng senang je. Macam saya kata, okey lah, buatlah setengah kilo 1 kilo banyak tau. Setengah kilo, letak 2 biji telur ayam, pukul-pukul, letak garam. Dia punya kuah tu jangan pekat sangat dan jangan cair sangat di pertengahan. Tapi you all kena try lah, sebab kita buat lempeng dia tak nak pekat-pekat. Dia macam apa ya, macam buat roti jala. Cuma cara kita gulung. Kita buat lempeng kita gulung. Itu je beza dia. Senang ya. Senyang je nya. Tinggal gorengnya lagi. Sedap lah tu. Okey dah. Bye. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai air santan. Santan dalam kuah roti kecap. Santan tak letak dalam roti ya. Santan cuma letak dalam kuah. Okay. Bye semua. Siap-siap. Bye. Assalamualaikum. Nanti aja saya buat live memasak.